Alhamdulillah, insyaAllah ya, memang rutin setiap tahun. Dah berpuluh tahun dah saya akan bagi hamper telekong. Tahun ni ingatkan nak bagi lain sikit lah telekong, masih hitam putih. Saya order kain light purple, lavender soft sangat. Tapi lah nak tengok perca kain tu, sekali sampai agak terang sikit tapi ceria lah kan. Jadi ada 100 helai lebih ni kita nak sedekah ya. Semoga siapa saja yang dapat, yang memakannya nanti ya, mengalirlah pahala tu sedikit kepada saya. Saya ni nak bagi kuih raya, tak pandai buat kuih raya ya. Jadi saya bagilah telekong. Memang setiap tahun ya. Setiap tahun dah puluh tahun dah saya buat kerja ni. InsyaAllah. Lepas tu kita bagi mengikut data ya, pembelian pelanggan ya. Jadi senang, dah ada alamat kat situ ya. Jadi kalau ada yang tanya, Puan Haliza, mintalah kenapa tak bagi? Maknanya tak ada pembelian lah tu, tak ada data. Tak ada alamat. Macam mana? Ya, dia adalah stand amount ya. Macam tu. Tapi ada juga untuk sanak saudara, kenalan, ada juga insyaAllah ya. Yang tak dapat tahun ni mungkin tahun depan ya. Teruslah menyokong, membeli telekong, bawal eksklusif ya, insyaAllah. Barulah saya dapat data pelanggan tu, dapat alamat, dapat nombor telefon macam tu. Adil tak? Adil lah, betul tak? Kalau tak macam mana nak bagi, tak ada alamat. Packing, macam mana cara packing? Tunjuk sampel satu. Mula-mula balut dengan paper. Ini bau basuh you all. Kalau sampailah boleh terus pakai. InsyaAllah dah bersih, wangi semerbak. Lepas tu apa dia? Bau bunga lavender. Lepas tu buah sampo raya. Lepas tu buah lakak raya. Lepas tu katuk. Lepas tu bubuh beg lagi. Macam tu. Bagus idea ni kalau you all nak bagi hamper raya. Bertahun-tahun dia boleh pakai. Selagi dia pakai, selagi itulah pahala mengalir. Mungkin sebab itulah ya, rezeki perniagaan saya ni melimpah ruah ya, tak putus-putus pelanggan ya. Sebab dia orang ni bila pakai sedap, telekong ni sejuk, dia doakan saya agaknya. Mudah-mudahan ya. Saya nak promote sebenarnya, tapi takut saya sendiri tak dapat. Daging dendeng. Taman LTAT Cafe. Ini produk ataupun jualan Datin and Ngasri. You all, anak-anak saya kat London tu ya, makan nasi dengan dendeng ni hari-hari ya. Memang sedap, cukup rasa ya. Saya nak pergi Austria, ada meeting ni raya ni nanti. Saya beli 5 je lah. Saya masak nasi, saya makan ni saja. You all try lah. Sekali try, asyik nak beli je nanti. Ni Datin N punya produk. Beli kat kedai kopi dia dekat Taman LTAT Cafe. Kedai kopi dia tu, dia ada letak ni. Memang sedap. Sedap sangat. Tu hari ada orang London, saya tak, dia beli 100 bungkus. Sebab sebelum tu dia dah beli sedap. Balik Malaysia beli lagi. Saya tak boleh nak bawa banyak ya, sebab saya banyak bawa barang lain. Bawa 5 je lah. Oh sedap. Sedap sangat. Masa pergi Milan ni je yang kita orang makan. Masa pergi Prague ni je yang makan. Lauk ni saja. Tak ada lauk lain. Masak nasi, gaul-gaul dengan dendeng ni. Pendek kata, try lah. Cakap pun tak guna juga kan. Tak tahu sedap lagu mana. Okey, ni tengok harga dia. Ramai tanya harga berapa nak beli. Berapa? RM498. RM498. Ni tak jual, minta maaf lah. Ni pun lambat siap ni.
Ni pun mungkin ada kita bagi corak-corak lain sebab lambat. Kena beli set Hanan dulu. Kena beli set Hanan dulu. Ni tak boleh hanya nak janji-janji ni, tak boleh ni, tak cukup ni. Kena pujuk lah. Patutnya si awal lagi. Lambat. Cukup apa? Cukup tak? Uish. Habislah kotak Mampu kena buat kotak ni. Sejuk kain dia. Polyester sutra. Lace tu, lace cucu tu masa 1 Januari dia pernah kan? Lace dia lembut. Mary seram tengok. Kenapa kamu seram-seram tengok? Macam orang zaman dulu. Macam zaman dulu. Yelah ni tahun 1899. Ni duit siling dulu-dulu ni, zaman Belanda dulu, tahu tak? Nak pegang. Malam dia jumpa kau. Apa yang kau seram? Wih, kalau 1899 berapa tahun dah usia dia ni? Yang ini 1904. Oh ni duit siling ni. Ni lain-lain ni, nampak ni. Cuba kamu boleh baca tak lah? Dia setiap ni lain-lain. Duit siling dulu-dulu, zaman dulu. Ni 1904. Ni? Yang ni tak nampak dia ni. 1965. Ni? 1899. Sama macam ni. Yang ni 1899. Yang ni 1906. Yang ni 1899. Yang ni 1906. Dia ada cucuk sanggul dia, kamu tak? Cucuk sanggul dia satu pasang. Tapi saya kata saya tidak bersanggul. Dulu zaman dulu orang keraton tu kan. Dia pakai ni, kaya-kaya dulu. Padu ni, saya nak sembuh emas ni lah. Mary dah kata seram pula. Orang zaman dulu kalau dicari ni balik. Seram. Dia tak cari balik lah, dia nak mati dah. Macam mana dia nak hidup balik, nak ambil. Dah sampai Malaysia dah pun. Saya nak sembuh lah ni, sekejap ke lambat apa nama tu, Dora? Kalau sembuh hari ni, boleh tunggu kah? Besok nak pakai. Nak pakai dengan kebaya ni. Nak pakai dengan kebaya ni. Kena. Kalau hantar hari ni, boleh tunggu tak sekejap? Ui, sekak ni. Tada. Cantik lah. Berapa usia dia? 126 tahun. 126 tahun? Ya. Kamu dah kira untuk dijual? Okey, pakai dengan kain dia sekali. Belakang tu sangkut. Sepatutnya light lavender tu. Tengok Pantone color tu. Tapi bila sampai dia terang pula. Tapi cantik juga kan? Cantik. Manis-manis. Bayang kat rumah. Siap pakai kain. Cantik tak you all? Cantik. Segok. Segok ni. Intan pakai lagi segok ni. Hanya nak puji sangat Intan tak ada kepasan. Telefon cucu ya? Yelah. Kan you all nak suruh list tu. Tengok kain dia. So boleh lah mak dengan anak pakai. Ini kena iron nak pakai. You all iron dulu. Tu kain pun boleh kan? Kain lis, kain labu. Oh comel. Cantik tak you all? Warna Komen. tu baru. Untuk telefon HM. Kalau ni bukan untuk jual ni. Tak jual bila lagi WhatsApp pakai ramai nak tak jual pula. Nak bagi hamper pada yang tengok dia punya ni. Dia punya list wangi kan? Kena macam ni sebenarnya. Dia orang buka lawa sikit. Lepas tu sampu raya di mana? Sampu raya ni dua ni. Sampu raya bawah ni sebenarnya ada dua jenis you all ya. Ada yang ni. Yang ini untuk pembelian 1,000 ke atas. Kalau yang ini untuk pembelian 1,000 ke bawah. Dia tak sama ya. Tapi kalau katakan beli 1,000 ke atas pun, kalau nak yang ni boleh minta je ya. Macam tu. So kita nak packing ya. Segak ni ceria.